Irama dan rentak adalah tulang belakang dikir barat. Degupan nadi yang tidak boleh terputus. Seiring perubahan zaman, alat muzik dan rentak dikir barat turut berubah. Dalam dunia muzik global hari ini, sukar untuk mengelak pengaruh dari luar. Ada irama serantau, ada juga bunyi dunia yang meresap ke dalam susunan muzik moden dikir. Apakah pengaruh global atau serantau yang dapat kita lihat dalam gubahan muzik hari ini? Okay, nama Muhammad Ashraf Hidayatullah bin Sairi, tapi kenali sebagai Acap lah. Aku main kumpulan Mayung Kedik daripada umur aku 12 tahun, nak masuk 13 lah. Kira hujung 2003. Sekarang kita influence lagi banyak, luas lah. Kita punya influence lagi luas. Base lagu, kalau Rentak Inang semua akan main Rentak Inang. Tu the base lagu Rentak Inang. Tapi the creativity, there's one point of time aku tahu dah di Barat ni, dah orang nak apa, let's say kalau aku main, okay let's say tango so kita nak try tangokan DK ni. Benda ni, there's one point of time which is aku pun suka benda tu dulu. Aku suka macam, style lah DK dah main macam ni. So through the years, apa semua, bila kita dah go back to the roots and stuff, pelan-pelan kita belajar balik. Actually, benda ni kalau kita DK-kan dia lagi fall into places lah. DK kan very simple kan. Asal dia orang boleh macam gini asal boleh jadi macam gini Dia simple tapi dengar macam tango, tapi dia DK kan. Okey, ini pengaruh yang dunia terbuka lah. Okey, untuk kreativiti saya rasa ada masalah. Saya boleh menerima. Tapi jangan sambar tu menjadi besar lebih pada asas DK tu. Maknanya masuk lagu, contoh satu baris kau nak pattern sambar sini. Okey, balik kat DK balik. Gitu. Kena ada macam tu. Kalau satu set DK daripada Johor sampai berapa bulan kau sambarkan dia, tu makna kita dah tertinggal dah tu. Situ. Kalau kita pelajari tentang seni-seni muzik dunia, dia memperluaskan vocab kita sebagai seorang pengusi. Kalau kita belajari tentang seni muzik world, Rentak Inang tu, tung, tak ke tak, dendang, tung, tak ke tak, dendang. Omit, tung, tak, deng, deng, tak, deng. Menjadi satu benda yang berbeza. You only will know about this if you learn about the theory of world music. Jadi ia meluaskan lagi kreativiti kita, meluaskan lagi vocab kita. Kalau kita tak pelajari, kita sekadar ini yang asas, ini yang asas, dia tak ada warna-warni yang berbeza. Bila bertanding ni, muzik tu ada lagu kreatif, ada lagu sebagainya. Bermakna di situ nak membentuk, nak cari dia punya kreativiti muzik kan. Sebab masa zaman Pok Su dulu, bukan cakap pasal kita nak cerita pasal kebolehan kita dulu lah. Tapi sekarang kita pun tak sampai dah tahap situ. Pada masa tu, orang yang main Rebana di Barat, hanya dia boleh bermain 2 atau 3 tempo saja. Membo, danduk ataupun dia panggil lagu cicir. Dia boleh main hanya 3 lagu tu saja. Tapi bila zaman era Pok Su, sebab Pok Su ada sikit-sikit basic daripada muzik moden, kita faham dia antara lagu. Okay, lagu rekod, lagu pop dan sebagainya, muzik dia macam ni. Bila kita nak tukar ke Rebana Dikir Barat, kita cuba masuk ke elemen tu, ke elemen Dikir Barat ni, kita ada sikit di mana dia ada popping, dia ada up, dia di mana. Sebab Pok Su memahami tentang benda tu. Sebab tu masa tu nama Pok Su harum dengan muzik di Barat ni. Dulu zaman abang bila main, tak kira gong tu si gong, rebana tuk duduk duduk gong, tuk duduk canang pang pang pang. Tak in tune tau. Anak-anak muda sekarang, canang kalau on F, gong on D. Jadi tung, semua dah in tune. Rebana tak boleh terlampau tinggi, nak kena dudung dudung. Diorang dah mula memahami, mendalami, dan istilahnya jika diorang main rentak asli, rentak mungkin Masri, ding 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 gong, ding 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 gong, kan? Tapi muzik yang macam mana, di Barat macam mana yang kena dengan muzik ni? Dia setiap zaman tu ada pemuzik-pemuzik baru yang menonjol masing-masing.
apa yang jadi ikutan adalah satu benda baru yang kau boleh cipta. Ni trend dia. Benda baru kadang-kadang tidak menepati bagaimana asas guru tadi. Dia orang berebut mencipta baru tanpa tahu asas tadi. Apa kita boleh buat kerana diterima. Pemain baru pun tengok, oh yang ni hebat, aku perlu tiru yang ni. Itu sebenarnya. Bila kita letak dengan bukan-bukan, dia jadi cacah merbah lah. Dong pun belum jelas, tangan belum clear bunyi, kau dah buat bunga. Itu masalah. Bunga banyak, tak sebenarnya semua orang suka. Tengok suka orang layan. Dia tengok lagu. Budak-budak baru dia berebut nak bunga sebab dia rasa pattern tu lebih bernilai. Sedangkan orang nak tengok ketenangan. Macam mana kau nak support lagu dengan paluan tu. Itu yang orang muda banyak ketinggalan. Dia depends on apa yang tengah hangat lah. Kan sekarang semua kalau benda ni viral, mungkin ni akan jadi satu genre untuk main lah. Kini, platform digital menjadi pentas baru bagi seni Dikir Barat. Dari Instagram, YouTube hinggalah ke TikTok. Platform-platform ini telah memperluaskan lagi pengaruh seni ini ke medan global. Right now, I really like Malaysian music. Malaysian music. Cek, 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 cek. Itulah bunyi cecok. Cek, 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 cek. Itulah bunyi cicok. Cek, 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 cek. Maka jawab ibu cicok. Cek, 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 cek. Itulah bunyi cicok. Namun, persoalannya, bagaimanakah kumpulan-kumpulan hari ini memanfaatkan media sosial? Atau apakah media sosial ini juga akan menghindar keindahan dan mencemar seni Dikir Barat ini? Pada grup Lembayu Sari, and I started my Dikir journey back in 2023. People like in Dikir Barat groups are fully utilising like different trends to help promote Dikir Barat. It's honestly amazing. Like I'm quite amazed like how they can Dikirify all these like different trends. Nak terima, tak nak terima, kita kena kembali kepada tadilah. Kita hidup dengan zaman. Kita mungkin ada orang yang lebih ortodoks pegangan dia, maksudnya social media ni akan membunuh nilai. Kita boleh berpendirian begitu, tapi barang diingat, please bear in mind that masa akan membawa kita hilang daripada catatan. Social media sekarang dia bukan sekadar social media, dia jadi laman yang paling kredibel untuk dapat apa-apa cerita pun. Teknologi ni baguslah. Sebab dia cepat. Boleh tahu cepat. Tak ada yang tak baik. Benda ni bagus lah. Especially saya rasa orang dah beralih kepada a very short version. One is melalui TikTok lah. Saya rasa banyak sekolah, banyak post dia school activity punya, especially di Dikir Barat. Banyak yang post activity mereka melalui social media. Menyebarkan benda-benda yang mereka lakukan dalam aktiviti Dikir Barat mereka untuk the younger generation lah. Generation muda untuk meminati Dikir Barat. Dikir Barat bukan sahaja persembahan, tapi dia ada value-value yang tersendiri yang mereka boleh lihat melalui social media lah. Kalau mengikut zaman sekarang lah, media sosial ni cukup terkedepan. TV pun sudah ke belakang. Ramai kita tengok TV di phone. Jadi, ruang ni patut kita isi dengan sebaiknya lah. Kita penggiat bukan sekadar nak mencipta lagu, kita kena mencipta ruang. Bagaimana kita nak ke depan dengan ruang yang ada? Pros dia, kita akan menyebarluaskan Dikir Barat tanpa ada apa-apa sempadan. Sejauh benua mana pun, kalau kita ada orang Dikir Barat yang terlibat dengan Dikir Barat, dia rakam, dia sebarkan, kita dapat tengok. Nilai itu akan merentas masa, merentas sempadan, merentas zaman. Kita sebagai kumpulan Dikir Barat, tiba-tiba kita ignore the significance and the importance of the social media. In the very end, the social media will left us behind. Short form social media has been largely beneficial in terms of the spread of Dikir Barat. We are able to get more outreach to more people, not just in terms of other practitioners, tapi the general public or non-practitioners are able to see Dikir Barat in a short form model lah, on TikTok or on Instagram. I guess one thing that they can do more would probably be a little bit more mindful of what they post, because sometimes when you post wrong type of content, like, then people are like, oh, why Dikir Barat like this? Benda tu kena hati-hati because kadang-kadang kita scroll kan. I think that 15 seconds or 20 seconds that people see Dikir Barat, their impression of Dikir Barat will be as such if that's their only exposure to Dikir Barat. Jangan kita jatuhkan martabat Dikir Barat dengan post benda yang merepek lah.
think that's Kalau nilai yang dibawa oleh pendikir tu tidak signifikan, substance dia tu very weak, Dikir Barat akan terpalit sama. Viewers akan terlalu ramai akan menilai, oh, ini je Dikir Barat, itu je Dikir Barat. Dia akan membawa Dikir Barat sendiri itu turun. Tapi saya yakin Dikir Barat dalam era social media ni dia lebih mendunia sebab social media tu sendiri dia bersikap tanpa sempadan lah. Akhirnya, persoalan besar yang sentiasa bermain di fikiran para penggiat seni ini, bagaimanakah rupa Dikir Barat dalam masa 10 hingga 20 tahun akan datang? Apakah perkembangan evolusi seterusnya bagi seni ini di tengah dunia yang semakin pesat berkembang? I really wish that dalam masa mendatang untuk Malaysia ke Singapura ke, kita akan tiba di satu pendekatan persembahan Dikir Barat yang membawa kita macam menonton filem. My main wish would obviously be for people the younger than me to know about Dikir Barat. You never try Dikir Barat before and you judge the people there. Like, don't be so judgmental. Try. Like, this is open for people who don't even have experience. Sejujurnya, I hope that Dikir Barat will become much bigger than it is now. I mean, now you see it on social media and you see it on performances in Singapore. You see it on the big screen. But I think a youth always wonders like, what's more, right? Like, how can we push further? Diorang akan lagi expose to banyak-banyak benda, banyak-banyak macam music genre yang diorang dapat akan cuba kat dalam DK. Yang aku harapkan sangat is diorang boleh buat tu benda macam apa-apa genre pun nak ambil, kita try DK kan dia, bukan kita tenggokan DK ni, kita try DK kan dia. Jadi kita boleh evolve tapi in a good way, dia tak evolve yang tersasar. Yang saya nak tengok perubahan, Tukar Karut cuba mengubah corak dia dipanggil karut Yankee ataupun karut lagu penutup Wah Bulan. Kita tidak perlu sangat terikat dengan benda yang ni. Kenapa ya kita tak boleh buat? Tukar Karut semuanya ada otak kan? Bijak-bijak semua. Tapi apa benda dia terikat? Tak boleh nak cuba memperbaiki benda tu. Cuba tukar daripada orang yang lama ni, bawa era kita macam mana. Itu harapan saya akan datang. Mungkin ada Tukar Karut, pelapis-pelapis baru. Cubalah benda tu. Saya rasa Dikir Barat di Singapura dalam 10 akan 20 tahun akan datang, dia akan lebih maju. Kemajuan yang bagaimana terpulang pada anak-anak Melayu kita untuk melestarikan, menaikkan martabat kita agar dia menjadi satu seni yang diminati bukan sekadar orang Melayu. Mungkin bangsa Cina, India. Jika kita dapat tarik daya tarikan pada bangsa asing, dia menjadikan seni ini lebih versatile. Dan abang rasa Singapura dengan multiculturalism, dengan adanya sokongan daripada kerajaan, harap-harap benda ini akan tercapai. Di masa akan datang, mungkin mereka adakan dia buku, apa yang asas, apa yang boleh terkeluar, tapi tak terpesong dari landasan. Mungkin di situlah masanya kita akan namakan DK Singapura, bukan lagi Dikir Barat Singapura. Menjadikan dia satu budaya yang diubah elok, menjadikan lebih baik dengan cita rasa orang Singapura. Ini nasihat untuk mereka-mereka yang baru nak berjinak-jinak lah dalam Dikir Barat. Atau mereka-mereka yang dah mapan, dah selalu buat Dikir Barat, cuma kadang-kadang mungkin rasa macam, penat lah buat Dikir Barat, dah give up lah. Tak, jangan sesekali give up. Okey, sebab apa nilai-nilai dalam Dikir Barat tu, nilai-nilai murni dan segala keindahan dalam Dikir Barat tu boleh kita terapkan
untuk seluruh hidup kita. Untuk juga bagi mereka yang ingin menjejakkan kaki dalam bidang nyanyian ke, bidang lakonan ke, bidang apa saja. Dikir Barat tu adalah tapak permulaan yang boleh membawa anda ke puncak kejayaan. Harapan saya sama ada di Kelantan ataupun generasi Singapura, Dikir Pulau Singa pun masih kalau banyak nak ubah nak apa pun biar nampak elemen Dikir Barat tu biar nampak. Jangan takut untuk berdiri dengan nama Dikir Singapura. Saya nak bagi semangat kita kena belajar betul-betul, tanya macam mana kita nak bagi naik awak-awak ni. Tuk Jora nak bagi naik macam mana. Kita kena tanya yang lama lah. Dia tahulah. Kalau orang baru dia tak tahu. Jangan kata orang tu pandang satu direction. Maksudnya jangan harapkan kemenangan je. Okay? Apa yang kita perlukan ialah kita sambungkan seni ni, kita terapkan nilai-nilai murni daripada Dikir Barat ni untuk perpaduan demi perpaduan dan juga untuk kita bersama-sama melestarikan lagi Dikir Barat. Dikir Barat dia benda yang patut kita enjoy. Jangan kita buat benda dan jangan kita Dikir Barat kan main Dikir Barat ni sampai kita rasa beban. Aku always hold satu benda ni pada satu orang yang cakap dengan aku pegang ni very tight to me. Semua orang boleh main rebana, tapi tak semua orang tahu main rebana. Kita kalau nak main rebana tu kena tahu kot, jangan boleh. Kalau nak main tu ambil tahu lebih lagi. Jangan just ikut melulu. Tak tahu reason dia. Nanti akan datang in future korang akan jadi lagi baik pada kita semua yang sekarang ni. Untuk masa depan lah, walaupun Dikir Barat di mana saja dia bertapak, belajarlah mengenal erti Dikir Barat, mengenal bentuk Dikir Barat dan rupa dia, Dikir Barat itu sendiri. Itulah merupakan satu harapan daripada saya untuk generasi muda sekarang ni. Bila menceburi satu bidang seni itu, biarlah mendalami sedalam-dalamnya agar kita tahu bagaimana nak melestarikan dan nak buat satu evolusi. Kerana jika kita salah, dia menjadikan satu landasan yang songsang. Tapi saya rasa belia-belia ni biarlah berguru daripada YouTube tu jadi guru. Kepada semua pendikir yang ada di luar sana tanpa mengira usia. Sebab kita dapat lihat kadang-kadang orang yang dah berusia 40 lebih, dekat 50 pun masih nak berdikir juga. Teruskan dengan teruslah menyemai minat awak itu. Selagi mana kita terdaya dalam kita berseni ni, kita sebenarnya menyampaikan nilai dan juga jati diri masyarakat kita itu sendiri. Jadi teruslah berdikir, majulah seni bangsa berdaulat. Saya berharap seni Dikir Barat terus maju. Seni Dikir Barat ni menjadi sesuatu yang sangat peribadi dalam hidup lebih ramai orang. Thank you for being able to keep up this tradition, keep up this art and keeping Dikir Barat alive. All the best for the future. Terus berseni, majulah seni bangsa berdaulat. Kepada penggiat-penggiat Dikir Barat di Singapura, sejujurnya saya menghargai kalian. Saya sangat salute kalian dalam keadaan kalian dilihat ataupun dilabel lah. Sebenarnya benda ni dah tak betul. Dikir Barat tu milik orang Kelantan je, milik Malaysia je. Dalam label dan tuduhan tu, kamu masih boleh berkembang sebaik itu. Saya sangat salute. Lengkapkan diri dengan asas yang sangat kukuh, berkembanglah yang akan memberi nilai pertama kepada diri sendiri, kedua dalam seni Dikir Barat itu sendiri. Kita terlibat dengan Dikir Barat, kita bagi nilai kepada diri kita. Kita terlibat Dikir Barat, kita bagi nilai kepada Dikir Barat. Sekurang-kurangnya kita tak dipandang sebagai seni murahan. Kita tak boleh merubah, memaksa Singapura menjadi Kelantan dan Singapura juga tak boleh memaksa Kelantan jadi Singapura. Jadi, biarlah kita bersatu dengan asas yang sama tapi bunga-bunga yang tersendiri. Itulah bagi saya, berdirilah dengan cara identiti masing-masing tanpa menjejaskan asas keaslian dia. Perjalanan Dikir Barat terus berkembang dari akar tradisi ke suara dan semangat tukang karun. Hinggalah kepada irama baru yang membentuk wajah moden seni ini. Namun, yang pasti,
Tanpa mengenali dan menjejaki langkah-langkah asal-usul seni ini, belum tentu seni Dikir Barat ini akan terus terpelihara. Lepas, biar pandai untuk pulang semula. Kurung, jangan sampai mati.